lah ucang pagoh dia nak membuat api Yo itu dah nak. Aku lo le dah kabar gunjangan unggang puluh buat kotak nak udah pasok bau dul. Awak dah suci. Berhenti awak le gitu ah. Anda kan mengecek yang dua ke kau. Ndak jalan, nak nongeng nak dah. Membuat kecewa makan anak-anak. Makan awak cisuk ulang Iyo. Mana kena tolong. Iko mah kecewa lah kadibu ya. Iko na pulang sekolah na mabuk-mabuk dengan makan-makan. Kemana nak awak cisuk Tak ciki dah. Kecewa gue. Gue kambing. Makan awak nak ke sekolah dulu. Iyo. Pale-ale nasi. Weh, ay tak pernah mak. Untuk masuk titik sekolah SD. Mambo piti 25 sen ya. Mambo ni kasi mendubi. Dua itu 10 sen. Tinggal piti 15 sen lagi. Uang belanja kalau uang nak kalau sayur tu. Dua kali belanja sebelumnya. Oh, misi nonyan cik balik pun awak dia je. Titi ayah kau. Iyo. Balik sekolah mana nanti awak jauh. Payah titi. Untuk kami dah apa den lah payah dah menyagi titi dah. Kadang kambing berdua dulu. Kalau pak kau dah bingung dan nampak dia pergi merantau aja tinggal mak dia menjadi sekolah. Pisang tu tadi. Satu hari. Ya itu aja itu payah lah dua. Dia nampak dia lah mati. Kami anak yatim berdua. Dia buyuk. Amak dia jaga bika. Jaga kami. Ajak ibu nak payah hidup saya. Mak dan sawah urang ni lagi nak bertanggung jawab sampai tempat. Ini anak ada ajan dia kecemu. Ciki pemankanannya. Kaboli. Selalu baboli ya. Selalu dilangkai piti. Yo. Dibuat kecemu nak makan lah. Nak obeh kio ni. Obeh kio dah nak dah. Sebab kau bunga obeh dia ni. Yo balik. Itu zaman now. Sama lah model. Makan ciki. Ayam. Chicken ya. Chicken. Itu makanan anak ini. Ayam mana cok. Itu ruang maco, terubuk ikan masin. Itu nama makan lah. Yang berboli lah toke kepada. Oh iya. Kami yang orang murah dah kami tiga. Lai, ancak tiga wana. Wih. Nak lampi yang masih ada lampi dulu. Bela Oh dah lai. Oke ni go jadian. Yo, tak rumah adik. Selama orang kita mah, kita boleh okey. Okey kata seketik. Yang kami memboli. Dah nak masak tahu. Ni okey dah. Kau nak toke lah ha. Lah. Tadi. Ay nak kau cera. Menanti soke. Juga nak kawahnya dulu ah. Tipu kau nak pakai dia. Dia juga mana kawah ke dulu ah. Udah. Sophia. Mudah-mudahan rapi ya. Kalau lah ha. Ya Allah.
Sado ke kau tu? Sado ke kau? Tambah kita ini, mulai tondang ni. Kita tahu. Kerambi dia campur tak ada. Tambah kerambi ni kecil. Kalau banyak orang dia. Kebun ni dia. Assalamualaikum mama. Salam. Mangai ko gini ko ga. Anan. Kami membuat uji kecemu namu. Oh. Kami tadi suruh tu anak-anak bola. Makan sisu ke tu? Makan kami sama sekolah sisu. Begitu. Ubi ya. Jadi ubi ko itu. Ubi. Ajian ni cara membuatnya, baca cara membuatnya. Jadi Anak-anak kini boleh ada tenda. Ini kalau makanan pakai kimia. Iko asli ko dari ubi kayu. Asli teh. Ya. Jadi, Banyak dah makan tak di hati awak ni. oh begitu. Iko tujuannya gede. Ate ombek kecemu iko. Untuk apa tujuannya detek? Kalang-kalang nasi. Ada banyak orang nak makan. Kalau nasi ya deh. Iko bertanya lah kaitik iko. Kalau nasi. Kini bertanya aja etik yang etik Nur Hayati itu yang dikenal sebagai Udo. Iko membuat kecemu ko tek tujuannya ketik. Itu tujuan etik untuk mengangkit membangkitkan tombol lamu itu deh. Iyo. Ini kan dah obes anak-anak lain. Yo. Kacemu. Padahal kacemu ko banyak ke itu dah kuat ni. Oh ya. Yang tenaga ubi macam orang gitu. Ubi kecil orang ni. Iya, iya. Kuih buat dia makan ni. Tak ada efek samping hanya tu. Iya. Jadi itu dek babu dek balik. Kacemu kan. Masuk saya esok kok di kecekan. Iya. Mesti lapar nama. Kursi lapar tu apa deh? Padi salam bapa uru. Di dalam kopuk lah habis padi. Iya. Tak ada padi dah bambu ni boleh. Jadi masa kona juo di kat kona kau. Iyo jadi itu. Kau tu boleh boleh dah. Baik kami sekolah. Balik sekolah. Dah dibuat dah mak adik mak yai kami kata ni. Jadi untuk boleh nak bertanago itu. Indah. Ada Pangalang nasi. nasi. Oh, Itu panangka. makan dah uru baru Oh. makan nasi. nanti dia seorang ulu. Oh, panangka lapar ya. Tapi kalau bahasa Indonesia-nya penangka lapar deh ya kalau orang tu. Musim dia ada musim lapar. Oh, begitu. Pagi ke siang. Mulai pagi ke siang tu lah musim lapar. Oh, zaman saya suap itu. Kini dah ada orang lapar-lapar tu, bah ada deh. Ada orang. Kayu taruh baju kini. Oh, begitu. Kayu kini tapi kurang masuk. Buat apa di banjir tu masuk saya suap. Iyo. You melala sonang anak-anak ni. Oh, lu ni minta alai. Lama minat. Ko kareta, ko onda, ko ape. Anak orang yo lah dah itu. Oh, iya. Ini ni pak imbau dah inyo. Ko badoti Ya salah tu. Ibu bapa dulu. Iya. Iko sebenarnya teh sorry pula menengok orang main oleh-oleh nama bagodang sila hadis ko teh mengaruh. Kalau di kalau di kampung kami mengaruh namanya teh. Mengaruh ko nampaknya kalau segi positifnya ya mungkin ada juga teh ya. Segi positifnya mungkin adanya kegotong royongan, adanya kebersamaan ya. Tapi sekarang itu yang kurang teh. Itu yang kurang. Mudah-mudahan orang-orang yang mendengar ini ya, walaupun membuat apa namanya teh kacemu. Kacemu kok bahasa Indonesianya aku. Indonesia saya sudah.
Kalau dari ubi, ya, bentuk, kalau Ubi ya lah. orang Bandung bilang itu ya ketuk lindri. Ketuk lindri sama juga kecemuk itu. Yelah teh, buatlah dulu, berkuat makan teh ya, sambung berkuat balik teh. Yun na masak ka. Alam- Nanti ko ipulo lah. Yun. Wak makan lu nya ako lah manggaliw ka lu. Tu teh. Ayo kawah. Nyo Oh. je kawah daun mamakan eh. Oh, dia kawah daun ko. Oh, kini. Minumannya kawah daun. Kinilah ada orang kawah daun teh. Hmm. Kinilah mulai orang. Bola kawah dia daun. anak beko makan kacemu ibu kawah daun. Ma, ngecek-ngecek keliso. Oh, gitu. Nah, yuk teh, lanjut dulu teh ya. Aduh, ulang ka datang. Menanjung kacemu awak duit. Dikecilin ya dong. Iyo, kasi modal itu boleh dah. Nak buat nanti lah tu dewa. Apa kawah ho? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Amak, ayo. Ayo, kau sukuan kau mak. Ayo, kau. Ibu kecil. Kau kecemu nama ya mak? Kecilin nama. Oh, kecemu. Ada biasa ni kau kecemu kau. Dari ubi. Masalah tenggek lah Rai. Tinggi itu apa itu? Iyo, sonduk lah Rai. Son tu. Jadi kecemu ni dari tibuan kau. Iyo, dicukup lah kecilin lah. Itu dari biasa ni kan? Kalau makan agak sisu. Dari biasa ni kau teh. Ubi dong. Oh, bitoga, ketela pohon. Ini ubi banyak jalan. Oke, para pemirsa, ini adalah makanan khas Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di daerah Payakumbuh ya. Payakumbuh itu Mudik. Itu kecemu namanya. Kecemu ini berasal dari bahannya yaitu ubi singkong. Makanan spesifik orang zaman dulu sekarang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Dan di samping pakai kecemu, kita juga pakai apa namanya bete? Kenir. Naknya rasanya enak. Tapi teh, Abu pernah beli kau dulu teh, tapi pakai nisan. Memang pakai gula merah ini teh. Dia pakai manisan. Ya. Dia pakai suke barau. Mana? Kologinya. Jadi minuman kawah daun. Oh, kau daun itu. Deh, mak, kalau angin-angin sang ini kawah daun tu mang itu benar mengecek-ngecek keliso. Iko dimakan waktu bilo kau teh. Biasanya di suku orang. Sore situasi yuyu kalau siswa Hujan hari lemak kita makan. hujan Enak deh, enak. siswa kami balik sekolah di nanti dia mayai kami jeko. Oh, iya, iya. Nah, iyo lumak dan tambah dadanya. Tambahlah. Kan itu yang enak. Iyo, kok dena buat kalau pergi tamu dia lumak terus. Oh. Jadi para pemirsa di mana saja berada, kecemu itu adalah makan spesifik orang Minangkabau ya. Mudah-mudahan di tutorial ini kita bisa belajar sama ibu-ibu ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa untuk memberikan go internasional kecemu ini. Kenapa makan orang lain yang kita inginkan? Padahal ini tidak ada pengawet, langsung subuh dan langsung kita nikmati di pekarangan kita. Enak banget. Nah gini banget deh. Iko karambianya kok jual apa pong deh? Di panggung. Mana panggung tuh? Oh, kok panggung deh? Itu panggung. Para pemirsa, kalau parutan ini kayaknya kita begini, goyang, bisa nyanyi ya. Nah, bisa nyanyi, yang dapat deh. Saya tonton kalau jagung. Enggak. Harus. Makanan tradisi kita. Alah, 1, 2, 3, sama. Makanan tradisi kita. Nah, tepuk tu deh. Iku kacemu namono.
Yun. Ya, lanjut. Nah, 1, 2, 3. Nih, ini dulu. Makan sore hari. Kalau hujan, kalau Ni R mengecek dulu tu lah. Ni R. Bunyi dia kalau mengecek itu batu.